Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dhamairul munfasilah, kata ganti nama, jenis terpisah, bahagian 2. Siri yang lepas kita dah faham 2 perkara. Pertama, kita dah faham tentang 3 pembahagian orang atau pihak, iaitu mutakallim, mukhatab dan ghaib. Kedua, kita dah faham terjemahan semua 14 dhamir yang terlibat. Jika masih belum faham, boleh ulang video siri sebelum ini. Kali ini, kita akan lihat senarai contoh ayat bagi setiap dhamir. Untuk senarai ini, kita akan gunakan perkataan Muslim supaya anda boleh nampak dengan jelas bagaimana kata nama di belakang itu turut berubah mengikut jantina, sama ada muzakkar atau muannas, dan bilangan seorang atau berdua atau ramai. Baik, mari kita mulakan. Untuk ghaib muzakkar, huwa muslimun, huma muslimani, hum muslimuna. Untuk ghaib muannas, hiya muslimatun, huma muslimatani, hunna muslimatun. Untuk mukhatab muzakkar, anta muslimun, antuma muslimani, antum muslimuna. Untuk mukhatab muannas, anti muslimatun, antuma muslimatani, antunna muslimatun. Untuk mutakallim muzakkar muannas, ana muslimun atau muslimatun, nahnu muslimuna atau muslimatun. Sekian sahaja asas pelajaran tentang dhamir munfasil. Semoga bermanfaat. Ila liqa, ma'assalamah.